kita ada ready stock Proton X90 flagship. Okay, untuk Proton X90 ni dia datang dengan 4 pilihan spek sebenarnya. So untuk yang flagship ni yang paling full spek. Kalau boleh lihat di roof dia ada sunroof ke atas tu Okay, untuk Proton X90 ni dia datang dengan dual konsep. Untuk spek standard, executive dan premium dia 7 tempat duduk, 7 seater. Untuk yang full spek ni 6 seater, 6 tempat duduk sahaja. Sebab apa? Dia konsep dia pilot seat. Okay, row yang kedua tu pilot seat. Boleh tengok ini contoh gambar untuk row kedua. Seat dia tu pilot seat. Biasanya kalau kereta-kereta digunakan oleh bos-bos ataupun VIP, seat belakang tu dia pilot seat lah. Seat satu persatu. Dia tak berkongsi seat. So beza dia sikit lah. Okay, untuk 3 spek bawah 7 tempat duduk. Yang ini flagship full spek 6 tempat duduk saja. Pilot seat. Untuk VIP punya style. Estimate bayaran bulanan boleh lihat ini saya paparkan untuk ke-44 terus. Perbezaan bayaran bulanan untuk ke-44 pilihan spek Proton X90. Okey, untuk ke-44 pilihan spek ni pun menggunakan enjin yang sama saja. Design body, size body pun sama saja. Yang membezakannya dia punya aksesori dan safety features dan jumlah tempat duduk. Okey, 6 seater, 7 seater. Untuk anda yang nak cari family car, fokus kepada standard, executive dan premium lah, 7 seater. Alright, untuk anda nak beli kereta ni untuk kegunaan company, kereta bos-bos bawa VIP, ambil yang flagship lah. Pilot seat lagi simple. Kita ada ready stock bukan untuk flagship sahaja, untuk semua spek yang lain pun ready stock untuk semua warna. Untuk maklumat lanjut boleh kontak saya 013 405 4279.